Assalamualaikum kawan-kawan, bertemu lagi dengan Kak Rima. Apa khabar kawan-kawan hari ini? Hari ini akak macam biasa je, sihat-sihat saja. Jomlah kawan-kawan ikuti akak macam mana akak pergi beli barang-barang dekat Pasar Pagi Kemunting. Ni akak sedang mencari nangka muda. Jomlah kawan-kawan ikut akak shopping-shopping dekat sini. Assalamualaikum. Salam. Nak beli buah nangka. Nangka. Okey. Dan selong tak ada? Selong tak ada. Cuma home ada. Oh, rasa nak buat kerabu dan selong. Coromai buat ni. Pucuk apa? Coromai? Oh, coromai. Buah coromai. Oh, bulan puasa nak buat apa? Nak micah hari dah leh. Malam makan. Sakit perut puasa. Buat apa? Tengok kalau RM2 macam mana, RM3 macam mana? Ha? RM3, okey. Ni, buah sokong. Angin. Tak makan. Angin sekali. Alah, semua angin. Oh, ya. Ni dah angin, tak kira tambah tu lagi angin. Makanlah ni. Buah ni sikit masak lada. Buah lada. Dah. Ikan putih tak apa. Lagi lada. Dia panas. Baru. RM5. Gasih. Ayah tak. Assalamualaikum. Hari ni saya lambat ke? Kok lambat? Kok lambat. Lagi nak beli ikan talang, tulang. Ada? Okey. Lagi main nak pergi dah selong tu. Assalamualaikum. Dah selong? Tak ada tu. Ni satu berapa? Nak buat kabu. Satu pinggan berapa? Satu pinggan berapa? Nak ni satu? 9078 adalah talian penipuan. Ingat, jangan edarkan sebarang maklumat pribadi. Jangan hubungi 900. Panggilan custom di talian 1-888. Tumis darat.
Hah? Berperasa. Dan ni satu yang bubuh dalam tu. Terima kasih Kak. Semoga murah rezeki. Apa? Dia untuk perasan. Perasa dalam masak tu. Dah siap beli barang semua, jomlah kita balik. Hari ni akan nak masak gulai lemak nangka dengan ikan masin. Ikan masin pulang, tambah isi sikit. Ni nangka ni dah siap-siap potong, kena rebus. Rebus sampai empuk. Sebab nanti kita masak nanti dah tak lama lagi. Masak sekejap je. Kita cucuk tengok dia dah lembut ke belum. Masaklah sampai empuk. Kemudian tumbuk bawang merah, bawang putih dan juga halia. Masukkan ke dalam rebusan nangka tadi. Ni akak tak tumis sebab akak buat nasi rebus. Ni ikan bilis yang akak tumbuk. Masukkan dalam periuk tadi bersama dengan nangka. Akak menggunakan rempah kari daging babas yang pedas. Dia ada dua, satu pedas, satu tak pedas. Tapi akak menggunakan yang pedas. Kemudian masukkan ke dalam rebusan nangka tadi dan kemudian nanti tambahkan sedikit santan cair. Mudah aja masak di kawan-kawan dan yang pasti sedap. Kacau-kacau dan kemudian masukkan tulang ikan talang tadi yang telah direndam terlebih dahulu supaya dia kurangkan masin dia. Dan akak masukkan sedikit asam keping. Ini aja yang akak letak. Akak tak ada tambah aji, tak ada tambah garam. Semua tu. Dan ni kemudian akak masukkan kepala ikan yang kakak tu bagi tadi. Ni setelah masak semualah. Dah masak sepenuhnya dah, rempah semua. Last baru masukkan ini sebelum kita buat tumis darat. Ni akak masukkan daun kari, bawang merah, bawang putih halia bersama dengan cili kering. Dan kemudian akak gunakan hal bercampur. Masukkan bawang merah, bawang putih, tumis sampai dia kekuningan garing sikit. Kacau sampai dia kuning-kuning. Dah garing macam ni baru masukkan daun kari. Hati-hati meletup-letup sikit tu sebab dia ada air tadi cuci kan. Kemudian masukkan cili kering. Senang je kawan-kawan buat tumis darat dan bau dia nanti memang harum. Dan kemudian dalam panas-panas tu curahkan ke dalam kuah kari kita. Setelah tu kacau-kacau sikit macam ni dan kemudian tutup. Biarkan dulu sebentar. Ni akak nak buat kerabu daun selong. Ni kerabu mentah dan tak perlu masak. Dia punya kelapa pun tak perlu dikukus ke apa. Memang kelapa mentah. Dia boleh tahan kalau simpan dalam peti ais. Ni dah siap kita punya kari nangka dan gulai lemak nangka. Nampak kawan-kawan? Menyelerakan ketika buka puasa. Ni adalah bahan-bahan untuk buat kerabu. Ada sambal belacan yang telah siap sambal belacan dengan air asam jawa semua. Ada udang kering, kelapa dan juga bawang besar. Ni semua digaul-gaulkan. Maaflah kawan-kawan, akak menggunakan tangan sebab akak tak menggunakan sarung tangan sebab akak buat makan sendiri je. Akak bukan menjual, akak makan sendiri. Tapi tak apalah kawan-kawannya, akak menggunakan tangan. Dan tangan akak dah basuh, bersih.
Ini kemudian masukkan gula, masukkan sedikit garam dan juga sedikit aji, sikit je. Kemudian kita gaul-gaulkan lagi. Ni dah jadi dah kerabu mentah. Kalau dekat luar boleh tahan 1 ke 2 jam lah, atau 3 jam macam tu. Kalau simpan dalam peti ais lama sikit, boleh tahan. Inilah juadah berbuka puasa Kak. Sambal ikan goreng, kerabu dan juga gulai lemak nangka ikan talang. Yalah kawan-kawan, terima kasih kerana menonton Akak dari mula hingga akhir. Semoga video Akak bermanfaat untuk membantu kawan-kawan dalam memasak gulai lemak nangka ikan masin.